Sambung. Hari betul ke nak dengar? Sambung sikit lagi. Sembang ni sungguh lah. Hari ni nak sembang lah. Boh. Sungguh. Sungguh. Betul bang ni. Betul. Okey. Aku sambung lah. Malam tu nak jadi cerita duduk tu rumah kerja. Kawan-kawan ingat dia macam biasa kan. Depa dan lagi cakap budak tu malam tu mana tak. Sedangkan depa sendiri tak sedap lagi malam tu. Lepas tu kira turn budak tu lah malam tu. Depa tukar shift malam tu. Kawan-kawan dia ni memang kaki menyakap. Nak jadi cerita budak tu kena jauh seorang malam tu. Ush. Dah weh. Seram aku dengar. Sekejap dah lah kita nak balik. Hang ni hang balik dengan aku kan. Atu pun hang takut yang berani lah sikit. Alah. Semua. Cepat. Bila dah depa tukar shift kan. Kawan yang dua orang ni nak balik kan. Bila depa dua ni nak naik motor kan. Tiba-tiba masuk satu mesej. Hantar mesej tu tulis apa? Dia tulis, minta maaf tuan, malam ni saya tak dapat datang kerja. Badan saya tak sedap. Oi, lepas tu nentang apa yang dia duduk kacau tadi ni? Abah, bila dah dua-dua langkah naik motor kan, bila dia beralih ke belakang, nampak abang Allah tu panjang wow. Gigi ni orang tarik. Aku tak tahu gigi. Dan mengilah malam tu. Dahsyat malam. Ush. Dah. Jom lah kita balik. Mik pun sampai lah tu. Jom. Aduh. Itu pun dah takut ni. Macam mana lah nak jaga seorang ni. Nasib lah Mik. Malam ni bos rumah jaga seorang. Yo. Mampu ya seorang. Macam. Jom kita. Masuk dah. Messi. Mik minta mesej. Minta maaf tuan, malam ni saya tak dapat hadir kerja. Ya, kencing budak ni. Kencing. Oh.